Betul ke ni? Awak dah fikir masak-masak? Ya, Aunty. Saya memang nak kahwin dengan Tasha. Tapi saya tak ada kau satu. Ada mutu buruk lah. Boleh lah kalau saya nak nikah dengan Tasha? Aunty tak kisah awak kaya atau miskin. Yang penting rajin usaha. Bertanggungjawab pada Tasha. Ya, rezeki memang di tangan Tuhan. Tapi, macam mana awak nak convince Aunty yang awak ni seorang yang lelaki bertanggungjawab? Ma, Azam memang rajin, bertanggungjawab. Tasha kan daya gana. Tasha yakin you boleh buat Tasha bahagia walaupun hidup berduit macam orang lain. Sekejap ah. Saya halih motor ya. Tasha, betul ke? Betul. Betul apa? Betul ke Tasha sanggup hidup susah dengan Azrai? Ya, betul, Ma. Mama tak setuju ke? Mama bukan tak setuju. Mama takut Tasha tak mampu hidup susah dengan Azrai. Tasha tahu tak? Punca perceraian banyak sebab apa? Sebab duit. Mama tak nak Tasha nangis kemudian hari. Ya, Ma. Tasha tahu. Tapi, kunci untuk bahagia adalah syukur. Dan Tasha yakin rezeki makin bertambah lepas dah kahwin nanti. Dan Azam bukan jenis lelaki yang malas. Dah tak apalah kalau Tasha cakap macam tu. Mama restu. Mama nak tengok anak Mama bahagia. Ma, kejap, Ma. Awak lagi mana? Bapa dah masuk dalam. Awak okey tak ni? Betul kata Mama. Ha? Kenapa? Saya takut. Takut? Takut kenapa? Saya takut awak tak bahagia kalau kita menikah nanti. Saya miskin, Tasha. Ya Allah, Azrai. Mama tak kata awak gitu pun. Mama cuma... Cuma apa? Azrai, saya minta maaf kalau awak terasa kata-kata Mama tadi. Dah, Tasha. Jangan kata sampai sini lah hubungan kita. Awak cakap ni. Saya sanggup hidup susah dengan awak. Masa ni boleh awak kecek sebab kita tak alami lagi. Tasha, awak faham dah. Saya takut awak tak bahagia. Saya takut awak kecewa dengan saya nanti. Saya tak mampu. Ya, boleh dah awak faham perasaan saya. Fikir saya. Tapi saya... Apa lagi? Azrai. Cinta aku terhenti
betul-betul sini betul. Nampak pun nak hujan, saya takut remeh. Tak apalah. Saya pun lama tak main hujan. Mana boleh gitu. Lagi awak demam, saya juga orang susah. Apalah nasib awak lah. Boleh tak lelaki pun miskin. Kereta tak ada. Awak, sekali saya suka pada langit, maka saya akan terima segala cuacanya. Menatap indahnya senyuman di wajahmu, membuatku terdiam dan terpaku. Kan Mama kata dah. Tengok kenapa jadi sekarang. Ma, Azhar bukan ada usaha, Ma. Tapi dia kena buat kerja. Ni Tasha pinjam nak bayar sewa bulan ni. Alasan. Azrai, kalau rasa tak mampu nak tangguh bini, hantar balik pada keluarga dia. Jangan jadi dayus. Ma, tak apalah. Nanti Azhar dapat kerja, Azhar bayar balik. Apa awak gini? Puan apa? Apa awak malu saya? Hah? Malu apa? Awak ke pinjam duit dengan Mama tu buat apa? Lah, dah kita tak ada duit nak bayar sewa rumah kan? Saya tahu. Lepas tu, salah ke saya pinjam dengan Mama? Sangat salah. Kenapa yang salah? Awak tak dengar Mama kata apa saya ni? Allah, Mama kan memang gitu. Awak tak jaga maruah saya. Maruah apa? Dah kita tak ada duit nak bayar rumah sewa. Saya terpaksalah pinjam dengan Mama. Awak fikir apa? Saya tahu kita tak ada duit nak bayar sewa rumah. Tapi saya ada maruah. Saya ni suami awak. Awak nak pinjam duit dengan Mama tu. Tak ayat saya dulu. Buat apa? Tukang mak saya. Sebab apa saya kena tanya awak dulu? Kadang-kadang saya nyesal. Nyesal apa? Ni kawan saya. Hah? Lepas tu nak pisah? Dari dulu sampai lenih. Tasha. Ingin ku melangkah membawa diri. Awak lagi mana? Saya hijau. Kena cinta yang dikhianati. Moga tak sanggup ku menghadapi pengorbanan ku tak dihargai. Bagi aku duit. Bagi duit aku pak. Okey. Bawa kereta malam. Boleh tak buat kereta tak saya? Hello. Saya ada tolong orang aku ni. Atin nak aku. Dia minta
tolong saya bawa kereta dia. Nanti baliklah saya cerita detail. Okey. Dia. Bapa. Oh. Sorry. Kita macam biasa lah hari ni. Baru 2 orang. Awak, kalau nak ada napa-napa kau boleh pergi kan? Saya nak masuk dalam sekejap. Duduk. Minum. Oh, boleh ke? Tak obeng? Tak obeng. Tengok mesan lah ni. Barista ni. Kopi-kopi ada lah. Kopi. Oh, boleh lah kopi. Kopi sokok. Sini. Duduk. Ngatok. Kopi sedap. Oh, sedap. Lama dah kafe ni? Tak pun, baru je lagi. Ada nak pakai orang kerja? Ada. Buat apa? Awak nak kerja ke? Ya. Boleh ke? Boleh. Kalau gitu, bila boleh start? Saya balik check mini saya dulu boleh? Boleh. Jom lah. Saya tahu balik. Tak apa. Saya balik sendiri ya. Apa? Saya tahu balik. Nanti saya cerita ke bini awak. Kereta siapa tu? Tasha kan? Ya Allah, Tasha aku ni, Ika. Ingat tak? Syafiqah? Ya. Ya Allah, rindunya aku kat mu. Lama tak jumpa. Aku pun rindu mu. Tak sangka kau boleh jumpa gini. Itulah. Siapa hatimu? Duk jemput dah aku nikah. Bukan tak mau jemput, tapi... Taklah, aku saja je. Kan mu boleh kenal dengan Azrael ni? Kalau ya pun, jemputlah aku masuk dulu. Ke tambah sembang panjang dengan aku. Tak ingat. Jomlah, jom. Nasib baik ada Azrael. Kalau Dok tak tahu jadi apa. Lama dah ke kahwin? Baru lagi. 15 bulan 3 ni cukup 2 tahun. Muak kenapa lah ni? Aku kafe lah ni. Azrael dia minta kerja. Dia khabar tak cari kerja. Tapi nak khabar kamu dulu. Oh, memang tu macam kerja pun. Molek lah gitu. Kalau mu okey, esok suruh Azrael main kafe. Aku okey je. Terima kasih Kak. Sama. Aku nak balik dah Lain kali kita sembang panjang gini. Lah, nak balik dah ke? Tak apalah kalau gitu. Aku kalau boleh tidur ngomong je. Tak puas lagi jumpa mu. Tapi lewat dah Aku takut nak drive. Mu nikah dah ke? Tak lagi. Tak ada orang nak.
Ya je tak ada orang nak. Tunggu. Mu milih sangat dek pun. Mana ada milih? Macam lah aku nak kenal mu Rana. Lepas tu, mu nak lelaki orang Rana, khabar aku. Aku tolong cari nak. Aku nak lelaki macam Azrai. Aku gurau je lah. Tak apa, aku balik dulu ni. Bye, Assalamualaikum. Ku mencinta kau tak pernah tahu. Ku mendekat kau tak pernah sadar. Haruskah ku diam, pendam semua rasa? Biarkan ku sakit tanpa kau tahu. Ada saatnya ku lelah berjuang, namun hati tetap esok saya start kerja lah. Awak okey ya saya kerja nikah ya? Saya okey. Apa ni? Tak ada benda. Saya duduk kepul-kepul ke awak? Awak tak dengar ke Nabi kakak apa tadi? Apa? Dia suka lelaki macam awak. Ya Allah, dia gegorah tadi. Gani kalau betul dia suka awak. Allahu Akbar. Awak ngarut gapo ni Tasha? Awak tak faham perasaan saya. Ya, saya faham perasaan awak. Tapi tak ada orang boleh terima saya, sayang saya macam awak terima saya. Awak tahu mana? Hati kita boleh berbolak-balik. Hati kita bukan manusia yang pegang. Itu yang saya takut. Ya, saya tahu. Tapi saya yakin hati saya nak hanya untuk awak. Tolong Tasha, jangan ikut perasaan awak sangat. Saya minta maaf. Saya cuma takut orang rampas kebahagiaan saya. Tu je. Ya, tak ada siapa akan rampas kebahagiaan awak. InsyaAllah. Apa mu tak tunjuk lah yang mu memang nak dia? Ya gini ya. Rokok dengan garang ni, jarang tengok iklan di TV ke TikTok ke mana-mana, jarang sangat tau. Dua benda hak murah gitu pun orang tak akan cari pada situasi hak tertentu. Tu sama ke macam itu lah. Kalau kita ni bernilai di mata orang, kita tak perlu tunjuk pun. Tapi orang tu sendiri tau akan nilai kita. Kena betul? Kita masih muda dalam mencari keputusan. Maafkan aku ingin Mi, sedap sembang nampak? Boh, dok ajo ialat meja je di scan. Oh. Boh nampak lain hari ni. Hai. Lain apa? Lain Macam apa? macam bakal rumah kita. Awak ni ada je lah. Lagi dia punya kain-kain. Duduk. Sini. Azrai, kau nak kerja okey? Okey. Okay, kalau duduk tahu apa-apa, tanya kedai ingat ni. Okey. Malam ni kedai tutup 8. Ya, pukul 8. Buat apa? Oh, dok. Janji dengan Tasha nak dinner sekali. Dinner? Dinner mana? Dinner rumah ya. Tasha masak nasi goreng. Bagus awak.
Azrai dah balik lagi ke? Tunggu Grab. Lah, bukan main dengan motor ke? Oh, motor bahaya pelak lagi adik. Tu mari Grab tau. Oh, lepas tu Grab order dah ke? Tak ada order, lepas tu rider tu cancel. Buat apa pula cancel? Tak tahu lah. Patut pun. Tak apalah, Ika kata, jom. Tak apa Aika. Azan balik sendiri. Lah, buat apa pula? Tak nyusah pun lah. Jom. Azan nak jaga hati Tasha. Lah, Tasha tak cemburu lah. Ika kan kawan dia. Memanglah Tasha tak cemburu. Tapi Azan kena jaga hati dia. Tak apalah kalau gitu. Tapi Azrai duk siang ke ya? Tunggu Azrai lama nak makan sekali. Gana. Ayo mikirlah. Azrai tunggu dalam kereta. Ikan nak duduk lapu jap. Layak cakap dengan aku. Balik sekarang.